Masalah kesesakan ruang parkir di kawasan PPR sememangnya menjadi belenggu utama penghuni. Ada kalanya ia mengundang pelbagai masalah. Saya curi masa meninjau sekitar PPR Desa Rejang. Ternyata ia amat sukar. Belakang saya ni merupakan projek tempat letak kereta untuk kawasan perumahan PPR Desa Rejang. Tetapi projek ini telah terbengkalai sebelum ini. Tetapi sekarang kita tengok projek ini telah disambung semula. Selepas saya membawa isu ini ke perhatian Menteri dan juga ke Parlimen, pihak DBKL telah mengambil tindakan dengan menggunakan kontraktor baru untuk mengambil alih projek ini. Jadi kita berharap projek ini dapat segera siap supaya sekurang-kurangnya masalah letak kereta dan juga kemudahan awam yang ada di Desa Rejang ini dapat diperbaiki. Di PPR Desa Rejang ini, saya terima aduan tentang Ho Kok Yin, seorang warga emas yang uzur. Lebih meruntun hati, warga emas ini dijaga oleh dua ahli keluarganya yang OKU. 35 tahun dulu dia dapat marinnya tanah, dia langsung tak boleh jalan. Ini tengok ini belum nampak lama pergi tengok dokter. Kita pun kalau macam dia pun salah kerja, lama ada pembantuan, ada itu mematikan. Dia kan popok tak lulus. Dia ada anak boleh bagi. Tu dia ini lama ada kerja, ada boleh tolong. Kang ini pun salah kerja mana boleh tolong. Hello. Ni hao. Hi, how are you? Ayo. Okay. Ini dua orang duduk sini. Dah nombor saya 3. 3 orang. Bersama you lah sini. Bila kes ni sampai ke pengetahuan kita, kita terus bagi sumbangan dalam bentuk kewangan daripada peruntukan Parlimen, dan biasanya kita akan deal juga dengan Jabatan Kebajikan kalau ada apa-apa lagi sumbangan lain yang boleh diterima daripada pihak kerajaan lah.